Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, geng. Saya sedang memandu dalam perjalanan. Belum memandu lagi. Baru start kereta. Tak gerak pula kereta ni, kenapa? Gerak pula. Suspend. Kaki kaki terlampau penat, geng. Kaki terlampau penat. Tekan minyak macam tak tekan minyak, okey? So. Alright, guys. Saya dah nak pulang. In 100 meters, turn right on Jalan Molek 1/5. Lupa pakai. Ni yang bagus Azia. Turn right on Jalan Macam Molek kau 1/5. Kaki tekan. Orang melintas lagi. Dia melintas angkat tangan macam tu. Okey, kena baring sikit kursi. Sini banyak. Ni nama dia Taman Air Molek Johor. Ya. Sini banyak kedai-kedai. Macam-macam kedai ada. Restoran Nguyen Hoa ada. Molek Garden Hotel ada. Apa yang anda nak semua ada pula kan. Tak ada. Tak tahulah apa lagi ada kat sini. Tapi saya ni punya GPS In ni 200 meters, turn right on jangan Jalan dia Molek main-mainkan 1. saya je. Saya cukup pantang kalau GPS itu mainkan saya. Okey. Sekejap. Dia punya stand ni terlampau tinggi pula. Baru betul. Patut gegar anda semua. Okey, tuan-tuan dan puan, saya shoot sekarang ni pakai Osmo Pocket 4. Ya, Osmo Pocket 4 ni dia ada gimbal. Dia ada stabilize, ya. Dulu terlampau kira Turn mahal right lah. on Jalan Molek 1. Tak tahulah kan, tapi saya tak mampu lah nak beli yang dulu tu. Dia punya harga 3,000 lebih sini. Saya hanya mampu beli Action Cam 4 dan Action Cam 5. 4 saya jual dekat orang Chinese lah, dia beli. Tapi dia selalu, dia kampung dia raut juga. In 200 meters, Dan turn left on J10 Jalan the Masai second Baru. one saya beli Osmo 5. Dia jatuh dalam sungai, dekat hulu sungai. That time I tengah kayak, dia jatuh. Tapi yalah, nak beli Osmo Action Seat sebab kan beli Action 5 kan, dah keluar Action Seat, upgrade lah kalau konon-kononnya. Tapi bila nak beli, korang tahu Turn Action left on Seat tu J10 Jalan Masai Baru. hanya kurang 100 daripada Action Kit combo kereta ke kurang 200 macam tu lah, 199 tak silap. Tetapi dengan harga tu saya boleh dapatkan In 500 Osmo meters, exit left to Cusick Bandaraya. Osmo Pocket 4 yang saya gunakan sekarang ni. Kenapa tuan-tuan dan puan, Osmo Pocket 4 ni penting sangat? Dia ada gimbal je lah. Tapi macam kalau motorcyclist tak sesuai lah. Tapi saya dah tak main motor buat masa ni lah. Cakap-cakap kan terbeli pula. Buat masa ni saya tak main lah. Saya takut lah lagipun cuaca selalu hujan. Sekarang hujan. Dan orang kata yalah, Exit left to Cusick malang Bandaraya. tu memang berlaku. Kalau kat mana-mana pun malang berlaku. Tapi kalau kita ada jalan mencegah je, saya cubalah. Kena kat kereta kena, kat rumah kena, kat mana-mana kena. Tapi motor, geng, saya bukan bongkak lah, tapi belakang pun ada lah sikit. Tapi motor ni dia mudah lupa diri. Apabila kita duduk di atas motor, kita punya full throttle tu, nak pula, yelah ada orang dia sorang-sorang laju, tapi biasanya ramai lah. Bila bersama kawan-kawan, kawan pun wam sebelah wam sebelah wam itu bunyi motor tu stroke lah. Kalau bunyi tu lah yang tu tak daya tu, ya. Jadi ya, saya setakat keluar rumah, kita cakap dengan lawa lah Nissan Murano nombor PPC. Saya tengah cari kereta nombor Penang. Kalau saya beli kereta baru, saya akan beli nombor Penang. Sebab apa? Sebab semua scammer pakai Penang. Semua pakai nombor Penang je kat raut tu lah, kawan-kawan saya. Oh, ini saya nak PQJ 15.
Fikir je boleh. Tapi tak nak lah, tak nak pakai Pak Angka je kan. Dia orang pakai Pak Angka je kan. Pakai P. Jadi itulah cerita dia. Malang kat mana-mana berkena. Kereta orang langgar kan. Kereta yang baru ni ada kisah sport car, berlomba. Tak tahu sport car sangat ke, atau dia bawa laju je kan. Tak perlu sport car sangat sekarang ni. Azia ni pun kalau tekan 1718 dapat, saya pernah tekan. Tapi takut lah sebabnya dia ni macam terlampau nipis lah. Kalau kita sandar tu dikemek tu, sandar dia termasuk. Tak tahu dia orang tu langkah keselamatan. Kemek tu menahan impact katanya. Tapi saya tak nampak dia selamat lah bila laju. Tapi nak kata tu kereta motor kalau laju langsung tak ada apa-apa. Ya, dia open kan. Satu kereta tukar link cukup lah. Satu kereta dia menukar link dia. Dah cukup. Itu telah memberikan dia satu perkara yang menarik. Tak boleh brake. Ketika itu kelajuan dia 160 ke 170. Tak payah 180. 170 dia tak boleh brake. Tak boleh brake kan. Dia akan menerima sahaja. Dan di situlah dia punya baju yang apa orang kata, kalau dia pakai baju-baju baju yang riding suit tu kan, yang sesuai, mungkin dapat membantu daripada segi luka kan. Dari segi patah, impact yang langgar besi, langgar apa, tu lain. Tergelik oleh lori dari belakang, yang kita jatuh di atas landasan lori tu. Itu lain. Jadi saya memang laju kan. Saya tak nak tipu lah. Saya memang menyalahi undang-undang lah. Kalau saya bawa motor, memang saya menyalahi undang-undang. Memang laju. Sebab mudah lupa diri. Memang terlupa diri. Bila di atas tu, angin tiup muka kita kan, bunyi lagu. Kalau macam saya pakai full face, ada orang panggil apa, Cardo tu ada lagu. Speaker dia JBL kat dalam ni. Memang sedap bunyi dia. Lagu pula Nirvana kan. Nirvana ni dekat jalan nak pergi mana? Pergi Putrajaya tu, kalau daripada Max ke apa tu tempat bakar-bakar orang tu Nirvana kan. Tak silap lah. Nirvana. Lagu-lagu aneh lah dengar kan. Itulah cerita. Yang keduanya, pakai motor ni kalau tak jalan mungkin jimat lah. Macam saya suka ride. Kalau ada apa, bike week, saya akan pergi. Saya akan dapatkan merchandise, saya akan pergi. Dan kebetulan masa saya ikut bike week tu, Kak Ipar saya, Mirah saya, dia nak follow. Dia bawa motor saya, bawa isteri saya naik. Isteri saya drive, saya bawa motor dengan anak. Isteri saya drive dengan keluarga mentua saya. Saya bawa motor. Jadi memang saya, bila saya main motor, saya memang buat safety car dengan Suzuki D-Max saya waktu tu. Suzuki D-Max memang saya bawa RAM yang boleh naik motor kalau apa-apa lah, in case. Punah je saya pergi bike week Terengganu, balik naik D-Max. Tak semestinya saya ride pun. Tapi saya rasa okey lah kalau macam tu, okey. Saya ada sebuah pickup, dan letak motor atas pickup je. Sampai sana baru ride lah, kalau perlu lah ride. Tak perlu tak payah turun kan. Jadi dekat sana geng, di bike week ni dia lebih kepada bisnes geng. Kita faham betul dia meet and greet, tapi ini semua Allah salah. Ini semua melibatkan kewangan. Ini semua adalah orang kata business marketing lah. Saya tak cakap tak bagus lah, dia meniaga. Saya pun beli. Saya pun kenal ramai bikers ataupun bukan bikers lah, saya ramai kenal sellers juga.
Antara yang kita kagumi James, Brother James kalau dia tengok pula. Brother James tu best, saya suka. Dia antara dalam dunia pemotoran di Malaysia ni ikon lah Brother James ni. Dia jual, walaupun dia jual barang, tapi dia dulu dia main motor. Cuma dia lebih kepada jual barang saya tengok sekarang kan. Dia jual GPS, dia jual Aberdeen monitor yang cover kita punya Android ataupun iOS kita. Dia boleh share screen kat sana, kita boleh tengok dekat In 1 screen kilometer, TV. Kemudian kita boleh then turn left tambah on Jalan Persiaran Purnama. kamera-kamera. Tapi James pun dalam bahaya lah, dia kena target-target yang barang-barang yang lebih menarik. Sebab saya lihat motor-motor yang keluaran M-Force, keluaran ya macam-macam saya pun tak tahulah jenama yang hebat-hebat ni. M-Force, Motor Marini, apa lagi Bridgestone tak silap saya yang terbaru ni, Buccino lah, macam-macam lah nama kan. Yang tiru katanya enjin BMW GS 800 tu dibuat di kilang dia. In 500 Dia pun meters, keluar Bosch turn nama right. model Then turn motor left on tersebut. Jalan Persiaran Saya Purnama. walaupun tak main motor, tapi saya mengikuti dunia pemotoran ini sebagai orang kata, nak kata darah daging tak lah melampau. Saya sukalah kalau ada free, saya layan dia punya video-video di YouTube. Ya, dapatkan orang kata kepuasan sekadar melihat je lah. Nak memiliki, saya rasa tidaklah. Kalau ada Turn right. nak beli yang Then turn kecil-kecil left pun on okey lah, Jalan Persiaran yang boleh Purnama. letak atas kereta 4x4 saya. Kalau setakat nak pakai tak Bike ni, kalau kita pergi naik Azia saya pun boleh. Dia orang tak tahu kita naik motor apa. Tapi bila naik kereta ni kita tak bawa helmet ke apa. Adalah apa orang kata, kita punya dress up tu yang kantoi sikit. Kalau naik motor tu lain, dress up dia auto lain. Jadi yalah, tuan-tuan dan puan, saya bukan kata tak bagus main motor, bagus. Ada je bagusnya kan, ada ride-ride yang baik. Tapi hati-hatilah tu je. Kan? Malang tak bau. Di mana-mana pun kena. Tak naik motor pun kena. Bukan kata naik motor je. Ya. Apa-apa pun buatlah benda-benda anda buat itu. Tapi kalau dah pakai motor tu rasalah. Kalau jual motor anda, janganlah tak rasa kan. Turn Saya left tak on rasa. Jalan Persiaran Saya Purnama. dah top speed gila-gila ya. Siap tunduk udang Out meter. Macam mana nak buat tu, kau kena macam, masa tu saya isap ukur, bagi pening dulu, isap banyak-banyak, susuk betul kau bawa motor. Bukan isap banyak-banyak, isap je laju. Pening kan. Tu dia lupa. Macam tu. Exit left to Nanti exit saya ajar 1702. tips lah. Kalau Under the jenis makan chewing gum, Bansar makan 15 biji kan. Tekan laju-laju. Rasa tu rekod kelajuan anda tu. Saya ingat pun ada lah. Ke tak ada ke ada kot dalam video saya. Boleh search lah saya main motor. Itulah kelajuannya. Estimated time in traffic 7 minutes. Cuma nak katalah kat tuan-tuan, kalau pakai motor yang bunyi yang ada 4 piston, 4 inline, bunyi yang kuat-kuat, exhaust yang mahal, janganlah rem dekat kereta Azia macam ni. Azia ni kalau masuk rock bunyi malah macam menampar telinga perit. Memang sedap, motor tu mahal kan. Tak. Motor Ducati Multistrada, Ducati Hypermotard, sedap bunyi, tak tipu. Harley Davidson, tapi tak payah nak rem lah. Bising, sakit, rap. Betul lah kami tak mampu nak beli, tapi janganlah sampai orang yang ada tu menyumpah korang. Biar dia kata, oh cantik motor sedap, macam tu. Yang bising dengan motor ni, apa ni, macam tu. Kan kita hidup sama-sama kan, sama-sama menghirup udara Allah Subhanahu Wa Taala. Okey,
Pada yang pakai motor, jangan lupa rasai kelajuan atas tanggungjawab anda semua kan? Lepas tu cari jalan clear lah. Janganlah pergi jalan sibuk kau jod juga. Bila ada kereta kau slow lah sikit. Kau tak takut ke kalau dia ubah arah? Ini aku cerita laju waktu jalan kosong. Main pukul 3 pagi, 4 pagi. Ada orang tanya kenapa main pukul 3, 4 pagi dah lah gelap highway. Masa tu kan sedap, boleh full. Angin pun kurang, angin lintang tak ada malam. Tak tahulah ya kenapa angin tak ada waktu malam. Boleh kaji Malam tak ada angin. Tunduk udang sompong dia pergi. Macam peluru geng. Pastikan tayar korang kuat. Kalau tayar dah botak apa semua janganlah. Meletup tayar tu tengah laju. Sedap. Itu setakat pergi Johor, KL Johor, sejam ke? Naik motor. Main 1824, 1824, 1 jam lah. Ingat tak sampai tu. Tapi kena sebab berhenti isi minyak. Tu yang jadi sampai tu. Kata tak sampai kan. Tapi kena berhenti isi minyak. Sebab minyak makan lah bila kita tekan. Tu je lah. Apa-apa pun pakai motor, kata rasa top speed, boleh tukar motor skuter je.